Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya Puan Fazirah binti Awang, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tunku Abdul Rahman Al-Ustar, ingin membentangkan amalan terbaik Kaunseling Pendidikan Pencegahan Dadah untuk Borneo International Innovation Creativity Competition 2025. Untuk amalan terbaik ini, Sustainable Development Goals-nya adalah pada nombor 3 dan nombor 4, iaitu Good Health and Wellbeing dan juga Quality Education. Untuk pembentangan ini, saya akan mulakan dengan abstract, seterusnya pengenalan dan akhirnya kepada kesimpulan. Kita lihat pada slide seterusnya. Okey, abstract. Amalan terbaik ini dijalankan sebagai usaha untuk memastikan pelajar sekolah ini bebas daripada gejala merokok terutamanya dalam kawasan sekolah. Projek ini dijalankan terhadap 13 orang pelajar tingkatan 4 yang telah dikenal pasti terlibat dalam kes merokok di kawasan sekolah melalui rekod disiplin dan juga melalui soal selidik 2 SP. Data yang diperolehi daripada rekod disiplin setelah amalan terbaik ini dilaksanakan, kes merokok dalam kawasan sekolah telah menurun iaitu pada bulan Ogos sebanyak 17.5%, September 10% dan pada bulan Oktober sebanyak 5%. Hasil temu buah dengan pelajar kumpulan sasaran mendapati bahawa dengan pengambilan gula-gula magic ini, rasa ketagihan untuk merokok dalam kawasan sekolah dapat dikawal dengan baik. Slide seterusnya, kita tengok pada tajuk. Tajuknya adalah Magic Candy atau gula-gula magic. Okey, gula-gula ini diberikan kepada pelajar tegar yang ketagih merokok dalam kawasan sekolah. Kita pergi kepada pengenalan. Tabiat merokok merupakan satu fenomena masyarakat di mana kewujudannya boleh ditafsir dari pelbagai aspek. Terdapat remaja, lingkungan belasan tahun yang tidak segan silu merokok secara terbuka di tempat awam dan ada kalanya siap lengkap berpakaian sekolah. Pelbagai kempen telah dilakukan oleh kerajaan untuk mencegah remaja daripada terjebak dengan tabiat merokok ini. Kita tengok kepada penyataan masalah. Projek kajian amalan terbaik ini dijalankan kerana masalah merokok di kawasan sekolah dalam kalangan pelajar SMK Tunku Abdul Rahman merupakan antara masalah disiplin yang sukar ditangani. Walaupun pihak sekolah telah menjalankan pelbagai langkah untuk membendung masalah rokok ini, kes disiplin yang melibatkan rokok seperti merokok di kawasan sekolah dan memiliki rokok seringkali berlaku. Sebab itulah amalan terbaik ini dijalankan. Objektif. Kita tengok pada objektif umum iaitu memastikan pelajar sekolah ini bebas daripada gejala merokok dan objektif khusus iaitu mengurangkan bilangan pelajar merokok di kawasan sekolah. Yang kedua, mengurangkan jumlah kes disiplin yang melibatkan rokok dan yang ketiga, menimbulkan kesedaran dalam kalangan pelajar bahawa merokok itu adalah bahaya. Kita tengok pada teori yang diaplikasikan. Okey, teori yang diaplikasi dalam amalan terbaik ini adalah teori pelaziman klasik daripada Ivan Pavlov, iaitu setiap rangsangan yang menimbulkan gerak balas dan gerak balas bermaksud apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan yang dilakukan. Relatednya kat sini adalah apabila selepas rehat pelajar ingat untuk merokok dan mereka akan datang ke bilik kaunseling untuk mengambil gula-gula magic ini. Apabila ingat rokok, gula-gula magic. Rokok, gula-gula magic. Okey, seterusnya kita tengok pada kaedah pelaksanaan. Itu langkah pertama, pelajar yang terlibat datang ke bilik kaunseling. Yang kedua, pelajar mengambil gula-gula candy ini iaitu magic candy ini. Okey, langkah 3, pelajar membuat catatan dalam borang yang disediakan. Dan langkah 4, pelajar balik ke kelas seperti biasa untuk PDPC seterusnya. Slide seterusnya kita tengok ialah kos pelaksanaan. Kos pelaksanaan ini ialah sangat jimat, murah dan fleksibel sekali dan boleh diaplikasikan di semua sekolah. Kita tengok pada impak. Yang pertama, pelajar merokok dalam kawasan sekolah semakin berkurang. Kekerapan pelajar menghisap rokok di luar kawasan sekolah dapat dikurangkan. Pelajar sedar bahawa merokok adalah satu pembaziran. Pelajar sendiri mempunyai rasa tanggungjawab memantau rakan-rakan lain supaya tidak merokok dalam kawasan sekolah. Dan yang kelima, pelajar yang terlibat membawa rakan-rakan lain iaitu perokok yang tidak tegar untuk mengikuti projek gula-gula magic ini. Slide seterusnya adalah hasil dapatan. Daripada amalan terbaik ini ialah peratusan kes merokok di sekolah semakin berkurang. Iaitu pada bulan Ogos sebanyak 17.5%, September berkurang pada 10% dan Oktober sebanyak 5%. Ini adalah amat baik sekali. Kita tengok pada penglibatan. Penglibatan dalam amalan terbaik ini adalah penglibatan semua pihak iaitu daripada unit bimbingan kaunseling, unit disiplin dan unit pendidikan pencegahan dadah.
dan juga daripada agensi-agensi luar yang lain. Kita tengok pada rangka kerja. Julai adalah perbincangan bersama semua jawatan kuasa disiplin dan bermulanya program amalan terbaik ini iaitu soal sidik sebelum program. Dan November soal sidik kedua setelah 3 bulan program dilaksanakan. Kesimpulannya ialah kejayaan ini adalah hasil kerjasama semua pihak iaitu unit disiplin, unit kaunseling, unit PPDA, jawatan kuasa guru yang terlibat, pengawas sekolah dan pengawas PPDA. Penglibatan agensi-agensi luar juga adalah memainkan peranan penting bagi menentukan projek ini berjalan dengan lancar. Okey, itu kerjasama yang diberikan oleh agensi-agensi ini sangat membantu pihak sekolah dalam membendung isu-isu yang berkaitan dengan disiplin pelajar terutamanya merokok dalam kawasan sekolah. Okey, kita tengok keaslian dan praktikalnya amalan terbaik ini jelas dan memenuhi keperluan semasa. Ia mudah sekali iaitu gula-gula diletakkan di bilik kaunseling dan gula-gula itu merupakan gula-gula Mentos dan juga Hex. Pelajar datang ke bilik kaunseling setelah rehat untuk mengambil gula-gula tersebut. Kita tengok pada kaedah pelaksanaan impak. Okey, jelas, mudah dilaksanakan dan tersusun dan mempunyai impak yang tinggi. Okey. Kita tengok ini adalah rekod pengambilan gula-gula magic dan soal selidik yang telah diberikan kepada pelajar terbabit. Okey, pengiktirafan dan penglibatan semua. Okey, penglibatan semua iaitu kita tengok di sini adalah daripada IPK Kota Star, IPK Kedah. Okey, dan kita tengok daripada AADK Kota Star dan juga KKM Alor Star dan perjumpaan bersama pelajar secara berkala. Dan kita juga lihat di sini bahawa pengiktirafan daripada pihak sekolah iaitu 3 unit kaunseling, disiplin dan juga PPDA. Ini adalah CJ pencapaian daripada PPD Kota Star dan juga JPN Kedah. Dan seterusnya ialah CJ penghargaan daripada KPM dalam pembentangan tersebut. Seterusnya, ini adalah kerjasama unit-unit yang terlibat iaitu unit kaunseling, unit disiplin dan unit PPDA. Tanpa kerjasama daripada unit-unit tersebut, unit kaunseling tidak akan dapat menjalankan amalan terbaik ini dengan sendirinya. Okey, saya rasa itu sahaja pembentangan saya untuk kali ini bagi pertandingan ini. Semoga menepati standard pihak juri. Sekian daripada saya, Puan Fazirah binti Awang daripada SMK Tunku Abdul Rahman Alor Star. Terima kasih. Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi. Bye.